bertemu lagi di channel Cikgu BMW. Okey, hari ni Cikgu nak buat enjin double R ni. Okey, kita nak kira dia punya deck clearance untuk adjust head dia pula. Okey, double R ni customer cakap dia pakai crank ESR 1mm jack. So Cikgu nak check dulu. Okey, betul tak stroke dia tu akan bertambah kepada 2mm lah. Kalau ikut yang claim customer jack 1, so overall stroke akan jadi 2mm. Okey, jadi Cikgu akan ukur. Kita akan compare kan. Biasanya dia akan ada varies lah, sebab biasalah dalam engineering ni dia ada tolerance nama dia. So dia akan jadi plus minus. Jadi kita nak check berapa plus minus dia. Okey, mari saksikan Cikgu buat kerja. Okey, pakai gasket kertas standard. Okey, kalau tengok ketebalan dia dalam 0.79 mm. Okey, untuk check stroke motor double R ni, Cikgu akan menggunakan depth gauge. Okey, ni depth gauge. Sebenarnya kalau kau ada caliper pun boleh juga. Tapi yalah, depth gauge ni dia orang kata tak tajam kan, dia senang sikit kita nak ukur kedalaman dia. So apa-apa kedalaman yang kita ukur daripada enjin ni adalah stroke dia. Okey guys, kita dapat 56.43. Jadi stroke standard double R 54.4 kalau ikut specification. So campur dua jadi 56.4. So yang belakang tu tolerance dia 0.03 lah. So dalam case ni dia plus 0.03. So ini stroke crankshaft yang customer BMW dah beli. So next kita akan kira deck clearance menggunakan gasket 0.79 tadi, 79 ke 78 lah, lebih kurang lah. Okay, sebab bila kita adjust ketebalan gasket, stroke tetap sama, cuma yang membezakan dia adalah dia punya deck clearance. So kita nak check deck clearance menggunakan gasket kertas tadi. Okey, kita zerokan ketinggian dari sini ke sini. So menggunakan ketinggian sama, kita boleh tahulah berapa kekeluarnya piston ni, aka deck clearance. Okey guys, kita dah dapat stroke dia tadi. So kita nak kira deck clearance. Okey, sebab ni 2 stroke dia ada dome, so kita payah nak pakai ni sebab okey kali ni rata ni pula memberikan masalah. So kita kena pakai caliper biasa. Okey, sebab dia tajam. Okey, kenapa kita tak ambil dekat dom tengah ni? Okey, sebab
squish bukan dekat sini, squish dekat hujung ni. Dan deck clearance pun diukur daripada hujung piston ni bawa ke top block. So cikgu nak kosongkan, sebab kita akan ambil bacaan kat sini atau sini, di sini lah. So kita kosongkan dulu, kemudian kita tengok berapa tinggi dia boleh naik. Kalau kita tengok negatif 007, maksudnya piston dia terkeluar lah 7 mm. So yang ni kita akan manipulate untuk squish gap dan juga adjust dia punya compression ratio. Okay, ni salah satu cara. Lagi satu cara yang orang kata paling accurate, gunakan solder plug. Kita kena ikat head tu, kemudian kita tengok berapa gap dia antara hujung piston tu bawa ke kita punya head. Untuk head tu pastikan tak ada gasket, maknanya dia kosong lah. Sebab kalau ada gasket head nanti dia akan bertambah. Jadi kita punya deck punya bacaan akan tersekali dengan gasket head. Jadi tak betul lah. Sebab cikgu punya calculation untuk deck height adalah jarak TDC bawa ke top surface block. Untuk dabar ni top surface dia yang ni lah, permukaan yang kita akan letak gasket. Okey. Nanti tengok cara cikgu adjust dia punya DCR dan CR dekat head.